Kan? Buat apa? Baru habis kelas, kenanya sunset sikit, baru tenang sikit fikiran. Macam mana kelas tadi tu? Okey je. Okay, kira semua okey lah. Kira semua je. Dan, pernah tak terfikir walaupun dunia ni luas, penuh dengan sempadan negara, kenapa kita masih boleh berhubung dengan siapa-siapa pun tanpa halangan? Sempadan tanpa fizikal, satu konsep yang semakin penting dalam dunia moden, di mana batasan bukan lagi dinding atau pagar, tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat. Persoalannya, apakah sebenarnya sempadan tanpa fizikal dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia? Sempadan tanpa fizikal ni, dia satu batas yang kita tak boleh tengok pun sebenarnya, tapi dia ada je dalam hidup ni. Contoh dia macam sempadan dalam berkomunikasi, sempadan budaya, sempadan pemikiran, sempadan emosi pun. Walaupun kita ni boleh kontak by online, pakai WhatsApp ke apa, tapi still ada jarak sebenarnya. Contohnya bila hang salah cakap, boleh jadi salah faham. Macam itulah juga sempadan ni, dia bukannya fizikal saja, ada yang kompleks, ada yang lagi abstrak dari yang seperti biasa. Sekarang ni social media macam IG dengan TikTok boleh buat kita kenal dengan orang ramai tanpa ada batas fizikal antara satu sama lain. Tapi macam mana pun, walaupun kita rasa dekat, sempadan tu masih wujud. Contohnya ada orang tengah kongsi personal life. Ini pun salah satu sempadan yang boleh kita katakan sebagai sempadan emosi. Lain dari itu, ada juga salah faham yang jadi dalam perbualan digital sebab kita tak nampak ekspresi muka atau nada suara bila kita berbual dalam sosial media. Ini adalah bukti walaupun tiada sempadan fizikal, sempadan lain tetap akan pengaruh interaksi sesama manusia. Dari sudut falsafah, konsep ini boleh dikaitkan dengan pemikiran Immanuel Kant. Ia menekankan bahawa realiti manusia bukan hanya bergantung kepada kita apa yang kita lihat, tetapi juga bagaimana kita memahami sesuatu itu. Selain itu, James Paul juga menyatakan bahawa manusia hidup dalam kebebasan, tetapi tetap terikat dengan persepsi dan pilihan sendiri. Ini bermaksud sempadan tanpa fizikal sebenarnya wujud dalam minda kita. Cara kita berfikir, menilai, mentafsir dunia di sekeliling kita. Jadi walaupun dunia nampak tanpa sempadan, hakikatnya kita masih hidup dalam batasan yang kita cipta sendiri. Sempadan tanpa fizikal, bila kita fikir balik, ni sekarang ni memang hebat. Kita boleh borak dengan sesiapa saja, tak kira dari mana mereka datang. Nak kongsi ilmu pun senang, semua kat ujung jari. Macam budak sekolah sekarang, tak payah pergi kelas pun boleh belajar online je. Memang banyak sangat kemudahan urusan kita.
Tapi aku perasan juga ada benda yang tak kena. Kadang-kadang maklumat yang kita dapat tu tak betul. Berita palsu merata-rata. Kita pun selalu salah faham bila mesej dalam telefon sebab tak nampak muka. Dan yang paling risau pasal privasi kita. Rasa macam semua benda orang tahu. Lagi satu, sebab tak ada sempadan depan mata, ada orang jadi makin berani. Mereka rasa macam tak ada siapa yang pantau, sampai sanggup buat benda yang melampau batas. Mungkin mereka rasa bebas, tapi sebenarnya mereka dah hilang kawalan diri. Entahlah, moga-moga kita ni tak lupa diri dalam dunia yang serba pantas ni. Okey, sebagai kesimpulan, sempadan tanpa fizikal bukanlah bermaksud dunia ini sepenuhnya bebas daripada batasan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa sempadan kini selalu berubah bentuk, contohnya dari fizikal kepada sesuatu yang lebih abstrak. Antara contoh yang boleh saya beri abstrak ialah seperti pemikiran, emosi dan komunikasi antara satu sama lain. Sebagai manusia, kita juga perlu sedar akan kewujudan sempadan ini supaya kita dapat berinteraksi dengan lebih bijak dan bertanggungjawab. Akhir kata daripada saya, walaupun dunia semakin tanpa sempadan, nilai dan etika tetap menjadi garis panduan utama dalam hidup kita.